Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat dalgona coffee. Okey, bahan-bahan dia. 2 sudu gula, air susu, 1 paket kopi. Kita guna kopi ko lah ya. Senang. Ni air panas. Lepas tu cawan. Kita just guna whisk je. Whisk biasa je lah guna tangan Okay, first kali gula kita campurkan dengan kopi. Okay, ni kita dah campur kopinya dengan gula. Lepas tu letak air panas 2 sudu. Air panas 2 sudu. Dan kita kacau. Kacau bagi sebati dulu. Lepas tu whisk sampailah dia kembang. Korang whisk lagi. Kalau lambat sangat nak kembang, nanti korang tambahlah whipping cream ke. Okay, ni kita nak tambah whipping cream bagi dia cepat kembang sikit. Tambahlah dalam 2-3 sudu ke. Tak. Okay, then kita whisk balik. Okay, so last dia akan jadi macam ni lah. Dah kembang Ada whisk dalam seminit 2 macam tu. Okay, so kita boleh masukkan dalam cawan campur dengan susu. Masuk ais lah sikit. Dan masuk susu. Okay. And then boleh masukkan kita punya dalgona. Okay, tada! Dah siap kita punya dalgona coffee. Selamat mencuba.